Shallot, bawang merah. Right, then black pepper crush. Fokus ni je Black pepper crush, tengok tu, black pepper crush. Right. Dan mix herb, oregano, thyme, bay leaf mix herb. Dan saya masukkan bay leaf. That's the way how to do black pepper sauce. Dekat sikit, dekat. Tengok ni betul Right, dan kita kacau. Ini saya buat untuk tu portion. Kita kacau sampai naik wangi. See? Dah wangi tak? Cium. Kan? Yeah lah bamba Chicago. Okay, dah wangi. Dan you just masuk this one. Just masuk ni je. Masuk ni. Sorry. You just kacau. Okay. Very simple. Just kacau, you see. Kalau you see tutik kan? Dia pekat kan? Kalau dia pekat, you tambahkan air. Tambahkan air sikit. Okay. Kacau saja. Senang ke susah? Senang saja kan? Tengok masih pekat. Kalau masih pekat lagi, okay. Anda di rumah senang je nak buat black pepper sauce ni. Kalau dia makin pekat lagi kan, tapi make sure jangan terlampau cair. The sauce ni, the good sauce dia kena melekat dekat sudu, you know. Kalau tak melekat dengan sudu, kita panggil dia soup, you know. So now, okay, just nice. Okay, just nice, nak bagi sedap, you masukkan this one. Setengah-setengah orang, fokus ni je. Setengah-setengah orang, dia masuk krim. Bila masuk krim, boleh juga. Tapi sos tu dia pucat, tak cantik. So now, kita masuk this one. Butter cube, see? Butter cube. Bila butter cube masuk kan, kalau you nak buat mushroom soup, nak buat what they call, Allahu Akbar, pumpkin soup, the best add butter cube. See? See? You see tengok tak? Kan? Okay. So everybody get the spoon. So, masih pekat lagi, you tambah sikit air lagi. Okay. Get the spoon. Alright. Before you taste, I taste first. Okay. Apa-apa kita buat, kita kena taste. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. La bamba Chicago. Okay, kalau nak pedas lagi, kan, you add a bit pedas. Ya, nak pedas lagi. Okay. Now, rasa semua. Rasa. Bagi diorang rasa. Rasa. Mana yang belakang rasa? Nah. Rasa, okey, rasa.